Bulan Kemerdekaan. Lepas tu sekarang tengah busy kat depan ni ada Sukma punya rehearsal kot. Masih kat depan Mainis. Trip ke Siumat. Cari apa kat Siumat ni? Mei! Mei! Nak ni? Hai! Pantang. Allah. Banyaknya pilihan aiskrim. Banyaknya pilihan Maggi. Ais pun ada macam-macam jenis. Zumi. Macam-macam ada weh. Dubai coklat kunafa, coklat banana pudding, pistachio, coklat mochi. Biasalah roti lah. Mexican bun, Milky bun. Carrot cake. Ambil satu. Yang jamu. First meal ni. Tom yang jumbo ada. Ada. Oh, bagus lah, semua ada. Ngantuk. Kena beli yang mereka nak. Ada. Tu je. Dah ke? Dah. Last tak ada dah. Ingin 1000. So kita beli. Mau dia makan. Ini buat Dek. mushroom lah. Dek. Tak pakai mushroom. Tahu lah. Dia tahu pun mushroom ni jauh macam tu je. Dah tekan dah. Lemak rasanya. Tidur sini. Lemak lah. Dia cakap ambil Salah kau tidur situ. coklat ais dengan Mak yang ayah balik tanpa apa. Macam mana? Tahu semua kan? Begitulah agaknya. Kita manual. Mak-mak ni Maggi jual. Dia dah bagi tahu macam mana nak buat apa. Tengok tanda halal ni. Oh nak ada buat simpan ni. Now sikit buku ada tanda halal nanti. Pada section halal kan? Halal from every Kamera ni tunjuk dekat budak apa yang kerja IT World tu kan. Dia semua kenal. Dia tengok dalam apa IG benda lain. Kita punya tak? Ya, sekali. Kau dapat? Ini apa ni? Mexican bun. Tak ada apa dalam. Mana dalam? Panas. Tak. Tadi tengok dalam gambar macam ada isi. Oh, kata kau koyak-koyak tak ada isi. Oh, ni ada sini. Kita punya tak? Nombor kita apa? Nombor. Okey. Okey. Ais coklat. Sebab takut tak tidur esok recycle exchange. Atau kenduri ni pula Ika. Betul kan? Setiap malam. Aku kena lari awal lah.
Buat janji dengan orang pukul 12. Apa tu? Apa tu panjang sangat? Nak panjang dari bulan. Putih patoti. Apa lagi minumnya? Trip kedua pula. Orang gila. Sparkling tea. Zero sugar. Rose lychee. Tapi tu zero sugar. Dalam coklat tu yang bersugar. Hasil pembelian hari ini